Cara penggunaan Soundbox. Anda perlu mengaktifkan aplikasi Agrobeats terlebih dahulu untuk aktifkan Soundbox anda. Pertama, anda perlu muat turun aplikasi Agrobeats melalui App Store atau Play Store anda. Kemudian, tekan Activate dan pilih jenis akaun sama ada merchant atau individual. Jika akaun merchant, masukkan merchant ID, nombor akaun dan nombor siri Soundbox. Jika akaun individu, hanya masukkan nombor akaun dan nombor siri Soundbox. Tetapkan password yang mempunyai 8 hingga 12 perkataan. Perlu masukkan huruf, simbol dan nombor. Selepas itu, tahniah, akaun anda berjaya diaktifkan. Cara menambah akses pengguna. Anda perlu tekan butang Add Access, masukkan nama pengguna dan tekan butang Next. Seterusnya, masukkan 4 digit PIN dan tekan Create Access. Setiap pengguna akan mempunyai QR code masing-masing dan sedia untuk di-login. Pengguna baru perlu buka app Agrobeats dan tekan login. Pilih QR code. Kemudian, scan QR tersebut dan masukkan 4 digit PIN. Akaun pengguna baru berjaya login. Cara penggunaan dan fungsi Soundbox. Ada 4 jenis butang, iaitu butang mode, butang kuasa, butang tambah dan butang tolak. Untuk hidupkan Soundbox, tekan lama butang kuasa sehingga lampu LED merah menyala. Tunggu sehingga Soundbox sambung ke internet 4G dan akan menyala lampu biru. Soundbox anda sedia digunakan. Untuk semak status bateri pula, tekan sekali sahaja butang kuasa. Seterusnya, bagi fungsi butang M, tekan sekali untuk ulang suara transaksi. Tekan lama untuk menukar mod internet SIM 4G kepada mod Wi-Fi. Jika Soundbox tidak menyala biru atau tidak berbunyi selepas transaksi, semak bahagian skrin. Pastikan ia dalam mod SIM 4G dan bukan mod Wi-Fi. Kemudian, bagi fungsi butang tambah, boleh naikkan bunyi serta
Tekan lama untuk menukar bahasa. Anda telah terima 1 sen. Kita menyediakan bahasa Melayu, Cina dan Inggeris. Shokan 1 sen. Received successfully payment of 1 sen. Konfigurasi Wi-Fi. Tekan lama butang mode atau M untuk masuk ke mode Wi-Fi. Tekan lama butang tolak untuk ke mode konfigurasi Wi-Fi dan skrin akan memaparkan nombor siri soundbox. Pada telefon pintar anda, buka Wi-Fi, cari nombor siri soundbox anda dan pilih untuk disambung. Buka Google atau browser dan layari link ini. Anda akan menerima skrin sambungan Wi-Fi. Cari Wi-Fi anda, masukkan kata laluan dan boleh disambung. Tahniah, konfigurasi Wi-Fi sudah berjaya.